Wandi, aku baru balik buat fertility test lah, cik itu kan. Dia cakap fertility test tu apa? Test untuk cek kesuburan. Test kesuburan tu apa? Fertility test lah, nak tengok tahap kesuburan lelaki pula. Biasa kita tahu stigmanya adalah kalau tak boleh mengandung, perempuan lah yang dipersalahkan. Tapi dekat sini saya dengar daripada mulut kawan saya tu macam lelaki pun patut buat test tu juga. Jadi saya cakap dengan wife saya macam, test ni nak try lah. Tapi wife saya ada rasa macam tak apa ke nak buat. Maksudnya wife saya pun ada satu anggapan yang mungkin sebab apa kita setahun lebih tak ada Zuriat ni sebabkan dia. Dia pun ada satu stigma yang mengatakan, taklah lelaki okey je, perempuan je selalu ada masalah. Lakut kalau nak pergi check pun. Tapi saya ambil pendekatan macam, tak. Saya rasa it's a good point, conversation kita dengan kawan kita ni, why don't kita pula pergi buat fertility test tu. And I don't mind kalau punca tu pun datang pada saya. Daripada itulah titik permulaan breakfast dengan kawan saya itulah buatkan kami suami isteri decide untuk buat fertility test.